Oh. Pula fokus. Makan, belum makan kan? That's why. Blur, tak boleh. Pas. Jawapannya. Hi, welcome to our YouTube channel. So hari ni kita nak play the game Guess the Emoji Trading. Emoji ni mana? Sabarlah, Contohlah dulu. Cuba teka emoji. Dia kategori aset. Komoditi. Komoditi. Tak, aset. Nama Aset. aset. Gold. Betul. Okey, yang kedua. Pizza kalau pizza makan. Ha. Yen. Ya Allah, pandai tu. Oh. Okay, next. Kita Okey. US dollar. Ya. Okay, next category. Market conditions. Okay, ready? Go. Bullish. Okay, okay lah. Almost there. Betul. Ombak market. Almost there. Sideways. Ombak market. Wave market. Yeah, betul. Okay, next. Sideway. Bukan. Nampak emoji tu? Emoji apa tu? Emoji apa in English? Okay. Elliot wave. Almost there. Ya, so nak cuba? Market dalam keadaan volatile. Oh, bukan ke? Okay. Nampak Pas, tak boleh. Pas. Jawapannya market way. Next. Bear market. Yes. Apa ni Khalid? Apa Khalid? Focus. Coding pula fokus. Kena fokus. Okay. Last Dah makan, belum makan kan? That's why. Laju pula Khalid. Okay, last kategori ya. Kategori trading strategies. Price action. Kan? Emoji. Weh, blur ni. Next. Boleh next kan? Tak nak cuba? Abang Azhar tak nak cuba? Blur, tak boleh. Pas. Jawapannya. Teknik fishing. Betul? Trend Lagi fishing, sikit. Fishing. Fishing from water. Milo. Betul. Lagi sikit. Okay, next. Last. Trade on news. Kan? Kan. Teknik. Nama Teknik. Scalping. Scalping, Mak. Scalping. Scalping. Ya. Pemenangnya Thank you, adalah terima kasih. Khalid, pemenangnya adalah Farah. Okay, kalau you guys suka dengan korang punya content, korang boleh like, subscribe, share dan jangan lupa tekan button lonceng. Bye. Next.